Korang rasa puasa dari pagi sampai maghrib tu dah cukup mencabar? Korang kena kenal dengan raja puasa dunia haiwan ni. Ini adalah ikan lungfish atau ikan paru-paru dari Afrika. Waktu musim hujan, dia berenang macam ikan biasa. Tapi, bila musim kemarau datang dan tasik kering kontang, ikan ni tak mati weh. Dia akan korek lubang dalam lumpur dan rembeskan lendir dari badan dia untuk buat satu kemah atau kepompong tanah liat pelindung. Dalam kepompong tu, dia akan tidur dan perlahankan degupan jantung dia. Dan yang paling gila, dia boleh hidup macam tu tanpa makan dan minum selama 4 tahun. Dia tak bernafas guna insang, tapi dia guna paru-paru dia untuk sedut udara dari satu lubang kecil kat permukaan tanah. Bayangkan orang kampung tengah cangkul tanah kering kontang, tiba-tiba terjumpa ikan hidup dalam tanah berdebu. Bila hujan turun balik bertahun kemudian, air akan cairkan tanah tu dan dia pun bangun macam biasa. Sabar betul ikan-ikan. Jangan lupa like, komen dan share ya.